Xavier ni jenis lari dengan atok tiap petang. Makanan dia kena padu. Ini Sniffly Cat. Dia slow oven baked. Resipi fokus bahan haiwan sekitar 97% animal protein. Kualiti protein, lemak dan nutrien lebih terjaga. Baru buka. Dia terus my sniff. Xavier picky, so sniff and eat ni memang sign dia approve. Water test kejap. Kibble biasa puff, kena air cepat kembang lembik. Yang oven bake ni lebih padat. Tekstur dia lebih steady. Setiap biji ni ada omega 3 gen 6, lecithin plus biotin. Bulu lagi shine, kulit pun sihat. Freeze dry tech yolk tu aku tabur sikit. Bau naik, makan lagi syok, bulu pun nampak lagi cantik. Wet food pun penting tau sebab kucing memang kurang minum air. Ter tuang terus siap. Canned 80 gram senang untuk sekali makan. Yang 400 gram pula sesuai untuk rumah yang banyak kucing. Can dia pula best sebab tekstur real, boleh nampak isi ayam. Xavier makan pun berselera. Lepas tu salmon cat stick bagi Astrid. Tengok dia memang suka. Dan ya, semua Sniffly Cat food ni grain free. Korang boleh pergi pet shop dekat rumah untuk cari full range Sniffly.